Yang ini nama dia GT Grill, macam CLA 45S ni. Assalamualaikum. Okey, hari ni ZK nak bawa korang tengok kereta yang ada dekat showroom. Okey, depan ZK ni model CLA 45S warna hitam. Memang cantik guys. Tapi sebenarnya saya nak tunjukkan model GLB 250 4matic. Jadi guys, korang boleh tengok GLB 250 4matic ni, dia adalah SUV compact yang mana dia boleh muat 7 orang. Okey, nampak tak besar tapi sebenarnya dia boleh muat 7 orang, termasuklah driver. Okey, kita boleh tengok dekat bahagian dalam dulu. Okey, untuk bahagian dalam korang boleh nampak dia datang dengan full leather seat. Kat depan ni boleh muat 2 orang macam biasa. Dan kalau kita tengok dekat bahagian tengah, yang ini dia boleh muat 3 orang. Okey, kalau korang yang berbadan besar mungkin boleh 2 orang, tapi kalau yang berbadan kecil insyaAllah boleh muat 3 orang. Dan dekat bahagian belakang ni ada lagi seat. Yang ini boleh muat lagi 2 orang. Secara teorinya lah, kereta ni dia boleh muat 7 orang passenger, termasuklah driver. Okey, macam saya cakap tadi lah, ini adalah SUV compact daripada Mercedes. So nama dia GLB 250 4matic. Jadi guys, untuk model GLB 250 ni, owner dekat Jepun dah tukar sport rim. Sport rim dia dah tukar kepada saiz 20 inci. Kalau korang tengok, dia punya saiz tayar 235, 45, 20 inci. Jadi kalau korang nak tukar saiz 21 pun rasa lepas lagi ni. Tapi 20 inci ni memang sesuai, dah ngam lah. Alright, kalau kita tengok dekat bahagian depan, jadi yang buat kereta ni menarik, dia datang dengan GT Grill ataupun nama lain, bahasa lain Pan America Grill, ataupun AMG Grill. Banyak versi, tapi nak senang korang ingat nama ni adalah GT Grill. Alright, so dia datang dengan LED projector dengan DRL kat sini dan kat sini. Kat sini usually dia untuk orang kata signal lah. So yang ini baru DRL. So yang ni LED projector lamp daripada Mercedes. So memang orang kata berkuasa tinggi lah. Right, kalau korang tengok dia punya design bahagian atas ni, dia nampak macam premium spec. Okay, usually design bahagian atas ni dia ada dekat spek-spek macam CLA 45S. Dia ada lekuk-lekuk sikit. Okay, yang itulah buat GLB 250 ni special. Okay, kalau kita tengok dekat bahagian atas ni, korang ada nampak benda ni. Benda ni berfungsi kalau korang nak tambah takar ataupun bahasa kasarnya sampan lah. Kalau korang nak ada extra luggage atas ni, korang boleh clip dekat sini. So yang ni dah memang sedia ada dengan model GLB 250. Dan untuk bahagian korang nak isi minyak dekat belah kiri, maksudnya dekat bahagian passenger ni, korang tahu lah bahagian mana nak isi minyak. Jadi kalau korang nak pergi pump minyak, stesen minyak, pastikan korang ambil yang bahagian kiri sini. Alright, and then kita tengok dekat bahagian belakang ni pula. Oh, memang cantik guys. Design dia memang cantik, dengan ada logo 4matic, dengan logo GLB, logo Mercedes kat sini. So yang ini dia datang dengan power boot. Okay, so ada fungsi power boot untuk kereta GLB 250. Dan kalau kita tengok dekat bahagian belakang, memanglah boleh muat 2 orang lagi, tapi sempit sikit lah. Kalau korang jenis bersaiz mini ataupun korang tak besar sangat, budak-budak kecil boleh lah duduk kat belakang ni. Okay, tapi bagi saya dia memang sangat-sangat selesa lah. Dan condition kereta ni masih lagi cantik guys. Right, so kita tengok fungsi power boot dia. Alright, boleh tengok dekat bahagian atas ni, korang tekan je. Jadi kereta ni sebenarnya dia bukanlah untuk kereta performance korang nak bawa laju. Ni dia buat untuk
family. Jadi kalau korang yang ada keluarga besar, ada anak 4 ke 5 orang, kereta ni memang sesuai lah. Tapi kalau korang nak lagi selesa, better korang ambil MPV. Alright. Jadi jom kita terjah dekat bahagian dalam dia pula. Okay, kita dah tengok ni, dah tengok depan dia. Kita tengok dekat bahagian driver seat. Jadi untuk kereta ni dan semua model Mercedes, dia datang dengan keyless entry. Maksudnya keempat-empat pintu ni, kalau korang ada kunci dekat poket, korang boleh masuk tangan macam ni ataupun tekan button sini, dia akan lock dan unlock. Alright, boleh tengok dekat belakang ni ya. Okay. Alright, so kita dah ada dekat bahagian dalam. Yang ni kita panggil cockpit lah Okay, kalau korang tengok dekat sebelah kanan ni, dekat bahagian driver seat, yang ini korang boleh nampak ada texture. Macam texture orang kata carbon fiber. Tapi yang ni dilicin di kat bahagian dalam. So kat sini korang boleh nampak, kalau korang nak ubah position kerusi korang, semua ada dekat sini. Dan sini ada fungsi seat heater. Kalau korang sejuk sebab sekarang ni musim tengkujuh, hujan, sejuk, jadi ada yang tak tahan sejuk. Dan kalau ada seat heater ni memang function Lepas tu ada memory seat, korang boleh set 1, 2, 3. Dan kat sini fungsi macam biasa lah. Dan kalau korang nak buka bahagian belakang ni, korang just tarik je kat sini. Okay, dan kat sini pula macam-macam lagi button dia, korang boleh tengok sendiri. Alright, so kita pergi dekat steering dia. Okay, ini adalah multi-function steering daripada Mercedes. So untuk versi AMG, usually kalau korang boleh nampak, ada warna chrome kat sini. So kalau yang AMG series, usually kat sebelah sini dia akan warna chrome. Kalau yang standardnya, dia akan warna hitam lah. Dan kalau yang performance punya, dia akan ada logo AMG kat bawah ni. So yang ni AMG steering. So dekat belah kanan ni, kalau korang nampak, ini ada macam touch panel kat sini. Dia kecil warna petak kat sini. Bukan warna, dia petak hitam kat sini. Dan dekat belah kanan ni. So untuk yang ini, dia akan kawal belah sini. Manakala yang ni dia akan kawal belah sini. Tak apa, nanti korang boleh explore lah. Alright. So ini dekat bahagian dalam dia. Okay, ni dia punya dashboard. Okay, aircon vent dekat sini. Jadi kalau korang sejuk, korang boleh pusing pulas kat sini. Dan kat sini korang boleh kawal fungsi-fungsi aircon. Yang ini ada hazard light. Dan dekat bahagian tengah ni, korang boleh tengok lah, macam kereta-kereta Mercedes yang lain, dia ada wireless charging, ada 2 cup holder, ada touchpad kat sini. Lepas tu ada compartment lagi kat sini, ada charging port. Tak silap, ada charging port dekat sini. Dan boleh tengok kat sini juga ada glove compartment. Dan korang boleh tengok pintu dekat belah driver, memang cantik guys. Belah driver pun ada memory seat, ada seat heater. Okay, so korang dah tengok dekat bahagian depan. Kita nak tengok dekat seat tengah pula. Okay, sekarang ni kita di bahagian seat tengah. Tadi kita dekat bahagian driver seat lah. Jadi korang boleh tengok pemandangan dari seat tengah. Okay, untuk seat tengah pula, korang akan dapat aircon vent kat belakang ni. Jadi tak perlu nak suruh orang depan buatkan aircon. Yang ini dia ada independent blower. Maksudnya blower depan ada, blower belakang pun ada. Dan kat sini juga ada satu USB Type-C charging port. Alright. Dan korang boleh tengok condition kereta ni masih cantik lagi guys. Dan dekat atas ni dia tak ada panoramic roof. Memang tak sesuai sebenarnya, sebab kalau korang nak pasang takar, lepas tu nak buka lagi panoramic roof, jadi dia macam tak kena. Alright. So yang ini dia boleh muat 3 orang. Tapi kalau korang bersaiz besar macam saya, yang ini mungkin boleh muat 2 orang selesa. Sebab saya berbadan besar juga sebenarnya. Okay, berbadan besar. Dan ruang kaki dia okey, cuma kalau boleh suruh orang depan tu ke depan sikit. Dan dia punya tempat sandar ni pun okey. Tempat sandar dia pun okey. Rasa kalau macam rasa sempit sangat,
Korang boleh tarik je ni, boleh ke belakang je, jadi selesa lah. Memang selesa. Tapi untuk orang belakang ni, korang kena cari yang bersaiz betul-betul mini lah. Tak boleh orang berbadan besar sebab dia sempit. Kalau orang berbadan kecil, budak-budak, insyaAllah boleh. Alright, so kita dah tengok lah seat dekat bahagian tengah. Okay guys, untuk GLB 250 4MATIC Japan spec tahun 2021 ni, market value dekat 230,000 sehingga 240,000. Alright, yang ini kita offer warranty sehingga 6 tahun. Yang mana kita offer unlimited mileage, unlimited claim, open workshop concept dan limit claim sehingga RM50,000. Kalau korang nak servis ataupun repair, tak ada masalah. Sebab kat sini kereta ni diberi jaminan oleh Easy Care Warranty. Jadi kalau korang berminat dengan kereta ni, korang boleh contact saya ZK di 016-649-6076. Kalau korang datang nak tengok kereta pun boleh. Kalau korang nak buat loan submission pun boleh juga. Kita ada beberapa unit lagi model GLB 250, termasuklah kereta yang incoming. Yang ni salah satu unit yang ada dekat showroom kita. And then kita juga ada kereta-kereta lain lagi macam Lexus, kita ada Toyota Velfire AGH 40. Lepas tu kita ada CLA 45S, performance pack. Lepas tu kita ada Honda Civic FL5, kita ada Honda Odyssey dan macam-macam lagi sebenarnya. Dan kalau korang nak datang, korang boleh datang dekat showroom kita di ECW Motorsport, Recon Section 10, Bandar Baru Wangi. Alright, so guys, sampai di sini saja. Thank you guys. ZK signing out. Assalamualaikum.